dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah, kita dapat sama-sama pada malam ni. Allahumma salli Muhammad dalam ceramah perdana kita sempena korban yang akan kita Allahumma salli Muhammad laksanakan tak berapa ketika lagi. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita akan mendapat keberkatan di sisi Allah SWT. Yang pertamanya tuan-tuan, korban ini dia tanda ketaatan dan keikhlasan. Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat ke-37. Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Korban yang kita buat ni bukan nilai dia atas daging, atas lembu, unta, kambing yang kita buat. Tapi Allah nak pandang keikhlasan yang ada dalam hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, berapa ekor korban buat ni surau? Berapa? 10. 10. 10 ha? Kalau 10, satu sekong 7 bahagian. Maksudnya 70. 70 bahagian. Satu bahagian seorang, baru 70 orang. Ni kampung ni ada berapa orang? Ha? 400. Ha, subhanallah. Sama ada kita sangka baik dia buat dekat India kot, ke dekat Zimbabwe ke, atau pilih buat tempat lain. Tuan-tuan dengar ni elok. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut dalam Quran, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sungguhnya telah kami kurniakan kepada kamu nikmat yang sangat banyak. Dan salatlah kepada Tuhan kamu, wanhar, dan laksanakan ibadat korban. Allah bagi dekat kita nikmat sangat banyak. Sampai nak kira, Allah kata la tahsu, kamu takkan mampu nak kira nilai nikmat yang Allah bagi dekat kamu setiap hari. Tak payah pergi jauh-jauh, hari ni je. Tuan-tuan bangun pagi tadi, terjaga tu nikmat dah tu satu. Ada orang tidur-tidur tak bangun-bangun dah tuan-tuan. Betul tak ni? Ini boleh terjaga. Terjaga tu pasal terkejut dia punya snore, dia punya apa? Dengkok dia sendiri. Dia terkejut. Bukan orang terkejut, dia sendiri yang terkejut. Boleh terjaga daripada tidur tu nikmat lah. Sebab tu Allah kata bila bangun daripada tidur, fadzakarullah, sebut nama Allah. Sebab nikmat sangat banyak, kita dapat bangun daripada tidur. Dapat bangun daripada tidur pula, boleh buka mata pula. Nikmat dah. Nikmat. Dah lah boleh buka mata, nampak pula. Nikmat lagi. Telinga dengar pula, nikmat lagi. Boleh angkat tangan pula, nikmat lagi. Boleh angkat kaki pula, nikmat lagi. Boleh bangun, nikmat lagi. Tengok ada rumah pula, rumah duduk ada lagi, nikmat lagi. Tengok orang sebelah duduk tidur lagi. Isteri tengok ada suami duduk sebelah lagi, duduk wah lagi. Nikmat lagi tu. Pergi bilik sebelah tengok anak 3-4 orang duduk ada lagi, nikmat lagi. Tuan-tuan, masak makan, nikmat lagi. Boleh pergi macam pagi tu saja, tuan-tuan cuba nilai berapa ringgit nikmat yang Allah bagi kalau kita nak hitung dengan duit. Ni ada tuan-tuan kat sini yang buat ni. Mata tak apa nak nampak, pergi buang katarak lah apa. Ada tak? Berapa ribu kena? Berapa puluh ribu nilai mata tu? Yang boleh nampak tu. Pergi buang katarak yang duduk kat atas mata tu. Berapa puluh ribu? Dia lah. Tadi Muhammad. Saya kayu-kayu basikal. Tumbang basikal. Putus ACL lah, ACL ni. Urat atas lutut ni. Orang main bola tahulah. Orang sport kan. Putus urat tu. Kecil je urat tu kan. Kecil je. Kecil pada ni lagi. Pergi buat operation.
Operate pun bukan ambil urat orang, ambil urat kita sendiri. Ni belakang paha ni, dia panggil hamstring ni, dia tarik urat kita tu, dia potong sikit panjang tu, dia bubuh balik kat depan, dia skru kan. Buat tu saja 33,000. Dia bagi kat kita skru dia tu je. Allah bagi kita free ya tuan-tuan. Ni saraf mata, telinga boleh dengar, gegendang telinga. Ni boleh tarik nafas ni. Lega tak? Boleh nafas. Oksigen Allah tak kira. Kalau Allah kira ke mana? Tu jantung Allah bagi kat tuan-tuan tu. Nikmat tu besar tu, jantung tu. Dia duduk bergerak tak berhenti-berhenti tu tuan-tuan. Jantung ni, kalau tuan-tuan berjalan, dia berjalan. Tuan-tuan berlari, dia berjalan. Tuan-tuan tidur, dia berjalan. Tuan-tuan berhenti, dia berjalan. Kalau dia berhenti, tuan-tuan jalan. Faham? Tak faham? Tu jantung kita. Nikmat Allah bagi tuan-tuan. Berapa nilai harga jantung tu? Tak. Allah bagi free je. Itu baru sehari. Pagi saja kita dah tak boleh nak nilai dah nikmat Allah bagi kat kita. Kalau setahun, ada siapa tahun ni dapat anak? Nilai anak tu berapa? 1,000, 2,000. Betul tak ni? Ada tuan-tuan tahun ni yang sembuh pada sakit. Ada tuan-tuan tahun ni yang kahwin, dapat menantu, dapat cucu, beli kereta baru, dapat rumah, extend rumah, tambah rumah. Ada dapat pergi haji, pergi umrah tahun ni. Tahun lepas pergi umrah, tahun lepas pergi haji. Berapa nilai? RM1, RM2? Berapa korban kita buat kat sini? Ada tak nilai tu dah dapat tu 800 setengah? Faham tak faham soalan ni? Faham? Ada tak nilai pada setahun nikmat Allah bagi tu? Allah minta kat kita 800 setengah ya tuan-tuan. Tahu kita kata apa? Tak ada. Tuan-tuan, gamak tuan-tuan. Setahun Allah bagi nikmat macam-macam. Tuan-tuan tak reti nak nilai dengan RM1, RM2. Allah minta bagi 800 setengah saja untuk setahun ni. Bukan tiap-tiap bulan. Setahun sekali je. Tuan-tuan kata apa? Tak ada. Kau faham tak faham ni? Gamak tak amal ni? Gamak lah yang 70 orang yang buat. 400 orang tu ada. Start semester lalu. No, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir. Kita ni mampu, bukan tak mampu. Kalau nak buat keluar 800 setengah seketui, memang rasa tak mampu. Tiba-tiba surau kata, okay, tahun ni kita buat korban, nilai dia 800 setengah. Ui, nak buat keluar mana 800 setengah? Aku saving pun ada berapa ringgit je. Dapat gaji bulan ni, bayar tu, bayar ni, duit ni nak pakai ni, tak tahu cukup ke tak cukup sampai hujung bulan ni. Betul tak betul ni? Tahu tak pasal apa macam tu? Pasal kita nak ambil tahun tu saja. Cuba tuan-tuan daripada awal hari tu, bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram hari tu ni, bulan Muharram hari tu ni, tuan-tuan dah bubuh dah. Sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1, sehari RM1. Ni ujung ni dah RM360 dah simpan dalam tabung kita. Betul tak ni? Takkan RM1 tak boleh simpan? RM2? Kalau RM2 dah RM700, teruk matematik empat ni. RM360, RM720, betul ya? Dah RM700, top up sikit dapat satu bagian korban. Cerita dia, kita tak ada plan. Kita tak ada rancang langsung nak buat korban. Sebab tu kita tak ada simpan. Kita tak ada niat langsung nak buat korban. Sebab tu mai tahun hujung orang minta, buatlah kita buat korban. Minta maaf, tak ada. Pasal apa tak ada? Pasal tak simpan. Padahal Allah minta ke kita korban setahun sekali ya tuan-tuan. Setahun sekali ya. Tuan-tuan takut apa tuan-tuan nak bagi kat Allah tu?
Yang kata RM850 yang kau rasa macam besar sangat tu, padahal Allah yang minta. Allah kata aku akan gantikan dengan lebih baik. Kalau dia boleh bagi kat kita sepanjang tahun dengan bermacam nikmat, kita tak bagi apa pun kat Allah tahun lepas dengan korban. Tuan-tuan ingat kalau tuan-tuan bagi dengan korban tahun ni, apa yang Allah nak bagi kat kita pada tahun depan? Agak-agak lah. Kau faham tak faham ni? Surah boleh buka lagi tak ni kempen dah ni? Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan tukar handphone baru tahun ni, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Tuan-tuan boleh bagi sampai 8,000, tuan-tuan tak boleh bagi RM800. Tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan boleh beli rokok. Ha, tu nak kena tu. Ni berani kata ni pasal tak ada orang isap rokok sini. Kalau siapa isap rokok kat sini, tuan-tuan siap jawapan depan Allah kalau tuan-tuan tak buat korban. Ha, siap. Sehari boleh beli rokok sampai dekat RM12. RM12 lah rokok. Berapa ringgit rokok sekotak? Ha? Berapa? Oh, tak. Ah, berlaku khilaf di kalangan ulama sini agaknya. Saya pun tak tahu lah, lebih kurang lah. Katalah RM10 senang kira nak je nak. RM10. Kalau sehari RM10, sebulan dah RM300 tuan-tuan. Ya Allah, tahun tu sudah lah. Tapi nak cerita, kita berkira dengan Allah tuan-tuan. Kita berkira dengan Allah. Kalau bab Allah minta kat kita, kita berkira. Allah tak berkehendak pun pada kita tuan-tuan. Allah nak tengok kita ni ikhlas, kita beriman ataupun dah. Sebab tu Allah kata dalam ayat tu, Allah tak kisah, Allah tak mau pandang daging kamu ke, yang tu takkan sampai ke Allah. Yang sampai ke Allah, kamu iman takwa kamu pada Allah. Beriman tak? Yang Allah akan gantikan dengan gantian lebih baik. Beriman. Allah kata, Nabi SAW kata sedekah, takkan kurangkan harta, bahkan bertambah. Percaya tak? Percaya takut, apa nak bagi? Sampai Nabi kata apa? Orang yang ada kemampuan, tapi dia saja tak mau buat korban. Dia ada kemampuan. Kemampuan ni dari segi syarak ni macam mana? Nak kira orang tu mampu tak mampu tu lagu mana? Tahap mampu ni dia kira orang yang punya lebihan pada hari raya dan 3 hari tasyrik. Setelah ditolak segala nafkah dia, keperluan dia, semua tolak habis semua, ada lebihan pada 4 hari ni. Lebihan itu memungkinkan dia untuk buat satu bahagian korban. So maksudnya dalam 4 hari tu, tuan-tuan tengok kos tuan-tuan belanja berapa, keperluan nafkah berapa, makan berapa, bayar apa-apa semua komplit berapa. Ada lebih 850 dalam tempoh 4 hari tu. Tuan-tuan dikira orang yang mampu. Maksudnya kita semua level mampu. Kan tak ada 850. Pasal apa tak bagi? Sebab takut. Takut apa? Kalau aku bagi segi aku tak ada. Padahal yang bagi dia ada tu siapa? Bukan dia. Allah. Habis tu pasal apa? Dia takut. Pasal dia percaya tapi tak beriman. Kan? Tak tahulah. Buatlah. Kalau boleh buat, buat. Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak boleh nak buat, Sani Al-Hasan Muhammad, ni yang main dengan kita ni Global Ihsan Relief. Kan? Dia bukan kempen yang ni, nak abang aja. Kod. Mereka buat korban dekat India RM195. Rasa ni mahal. Tapi buat kat India nun. RM195. Satu bahagian korban. Kalau 195 pun tak tahu nak kata lah. Baik, itu yang pertama. Bila kita buat korban, apa tujuan kita buat korban? Nombor 1, penzahiran kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi pada kita sepanjang tahun. Ni bukan cerita seminggu ni, cerita sepanjang tahun. So tuan-tuan saya sebut tadilah, total up sepanjang tahun tu apa nikmat kita dapat, nilai tengok, itulah Allah nak minta kat kita. Setahun sekali tu bagi dekat Allah, bagi untuk Allah satu bahagian korban. Dan tuntutan ni, sunat muakkad ini jatuh pada satu keluarga memadai dengan satu bahagian korban. Satu keluarga.
So saya yakin mungkin yang buat kat sini 70 bahagian itu mewakili 70 keluarga yang duduk kat dalam ni. Okeylah. Okeylah, fair enough lah maksudnya. Dalam ramai-ramai ni 70. Yang lain kita anggap tak mampulah. Dia ni, kita anggap dia duduk dalam posisi tak mampu. Yang lain 70 keluarga. So satu keluarga, kalau seorang buat daripada ahli keluarga itu, dah terangkat sunat kifayah pada seluruh ahli keluarga tu. Faham tak ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Cukup dah. Jadi, subhanallah, buat. Yang pertamanya dia panggil apa? Penzahiran kesyukuran atas nikmat. Yang keduanya, tujuan kita buat korban ni tuan-tuan ialah untuk meraihkan fakir miskin setahun sekali. Nah, ada beza di antara, sebab tu kena beza di antara korban dengan akikah. Passion kita kat sini, kita suka gabung. Hari orang buat korban, hari itulah dia nak buat akikah sekali. Dengar elok. Daripada sekok daging, daripada sekok kambing, atau daripada sekok lembu, dia ada 7 bahagian. Nah, sekok lembu ada 7 bahagian. Paling afdal unta. Tak kira lah unta mana. Unta ni Cina pun ada tuan-tuan. Nah, unta Cina, unta Australia, unta. Kalau tuan-tuan Allah bagi mampu sikit lah orang Taman Selasih ni. Taman Selasih nama. Betul kan? Kat tempat kami, kat Kulim pun ada Taman Selasih juga. Taman Selasih ni ada lebih duit. Tahun ni Ustaz, saya nak buat korban paling afdal. Tahu tak binatang apa paling afdal buat korban? Unta. Unta. Tak tahu lagu mana lah, tak tahu dia import unta mai. Habis satu kampung kat sini makan unta ayah korban ni. Cuma dia kata, Ustaz, saya ni duk risau juga. Pasal apa? Takut Allah tak terima korban unta saya ni. Pasal apa? Dia unta Cina. Itu masalah apa dengan unta Cina? Tak tahu Ustaz di Islam ke tak? Dia pergi jeluh tengok dia bersunat ke tak? Nak kira lah unta mana, saya unta dia paling afdal. Bawah pada unta, lembu dan seangkatan dengan dia. Lembu, kebau, sebagainya. Bawah pada lembu kebau ni, kibas. Bawah pada kibas, barulah kambing biasa yang kita duk makan. Nah, semua. Jadi daripada satu bahagian lembu ataupun unta ni, daripada sekok lembu atau unta ni, dia ada 7 bahagian. Daripada 7 bahagian ni tuan-tuan, setiap bahagian tu, dia boleh bahagi kepada, dia perlu bahagi kepada 3 part, 3 bahagian. Seekor lembu, 7 bahagian, tuan-tuan boleh pilih. Nak gabung. 3 bahagian buat korban. 2 bahagian buat akikah. 3 bahagian lagi, 3, 6, 3. Lagi 2 bahagian lagi, buat makan-makan saja. Boleh? 7 nak buat korban. Boleh? 7 nak buat akikah. Boleh? Faham tak ni? Nak makan saja. Boleh? Nak campur-campur pun boleh. Yang tak boleh pada satu bahagian tu. Satu bahagian tu nak pecah. Separuh buat akikah, separuh buat korban. Tak boleh. Sebab dia tak memadai satu bahagian tu. Tuan-tuan faham tak? Pada satu bahagian tu pula, untuk korban, tuan-tuan kena bahagi kepada 3. Nombor 1, sedekah kepada orang miskin. Yang ni bahagian yang wajib, tak kira berapa jumlah dia. Yang paling baik ialah yang paling banyak. Contoh ada 4 kilo. Dapat satu bahagian tu 4 kilo contoh nah. Sekilo aja ambil buat bahagian lain, lagi 3 kilo bagi untuk fakir miskin. Itu paling afdal. Boleh faham tak? Tapi 4 kilo tu, 3 kilo nak ambil bahagian lain, 1 kilo aja nak bagi ke orang miskin. Pun memadai dah, asal ada bahagian orang miskin pada daging tersebut. Sebab tu bahagian wajib. 2 bahagian lagi sunat. Bahagian hadiah dia panggil. Hadiah ni dia kongsi orang ramai. Orang main lapah, orang main sembelih, orang main potong daging. Faham tak ni?
Orang mai pun buat kerja tukang masak, satgi nak masak kenduri, ni bahagian hadiah. Orang kaya pun dapat, jiran pun dapat, ni bahagian hadiah. Bagi pun boleh, tak bagi pun tak apa. Yang ni yang dia buat kenduri ni. Yang ketiga, bahagian kita sendiri yang buat korban. Ambillah sikit. Ambil buat balik sikit, buat berkat. Nabi suruh ambil sikit buat berkat. Nabi pun ambil. Tapi Nabi ambil bahagian yang orang tak mau. Kita berdarah kepala lah, ekor lah. Bagus punya kawan duduk lapar tu tuan-tuan. Elok-elok sembelih. Tuan punya korban itu memang tengok lembu dia tak ada kepala, tak ada ekor. Mana pergi ekor dengan kepala ni? Tak boleh duk curi tuan-tuan. Kena minta izin tuan dia dulu. Jangan duk main sembunyi bawah tikar. Dia ada selit bawah tikar tu. Subhanallah tuan-tuan. Baik. Ambil bahagian ni pada orang miskin. Sebab kita nak raikan dia. Kenalah tuan-tuan, dekat Taman Selasih ni seorang aja orang miskin ada. Yang lain tak duduk tahap miskin pun. Tapi kita semua dapat 70 bahagian tu. Semua nak bagi banyak-banyak dekat orang miskin tu. Satu bahagian, kata ada 5 kilo. Kali dengan 70. Dia ni. 5 kali 70, berapa? Yang tu lah. Yang tu kata. Tuan-tuan boleh bayang kat dia berapa kilo ada kat dia. Dia seorang aja duduk kat kampung kita. Nak makan darah tinggi kot tu. Tapi tu buat guna tuan-tuan. Tuan-tuan tengok esok dia buka meja meniaga daging. Depan rumah dia bagus je, dia parking meja. Dia meniaga daging, pacak payung pun cukup. Dah jual daging murah, sekilo RM10. Kita lalu naik motor geram. Kita apa dah kawan ni orang bagi daging kat dia boleh pergi meniaga pula. Tuan-tuan, dia nak meniaga ke? Dia nak makan ke? Dia nak mandi ke? Berenang dalam daging ke? Pergi kat dia lah tu hak dia. Ni tahun tu nak raih dia, setahun sekali tu dia nak dapat daging, dia nak convert tukar jadi duit ke, dia nak buat apa ke tu terpulang kat dia tu pasal daging dia. Kita buat korban bukan nak daging tu. Kita nak pahala di sisi Allah. Sebab tu jangan duk pergi berebut nak makan daging tu. Nak makan daging tu, batang pinang lah, harimau menangis lah. Ni. Tak pasal apa harimau menangis? Dia kata harimau tak boleh nak tokak orang tu. Nangis harimau tu. Macam-macam. Tuan-tuan nak daging special-special ni, tuan-tuan pergi beli kat market lah tuan-tuan. Bukan ambil hak korban. Hak korban ni nak bagi raikan orang miskin di tempat kita pada tahu tu. Bagi daging mentah kat dia. Lepas tu ada beza di antara akikah dengan korban. Nombor satu beza akikah dengan korban ni, tujuan. Tujuan korban mensyukuri nikmat yang Allah bagi dekat kita sepanjang tahun. Tujuan akikah nak meraihkan kesyukuran atas kita dapat baby. Faham tak ni? Nombor dua, tujuan korban beza dia dibuat pada hari raya Aidil Adha dan hari Tasyrik 4 hari. Akikah boleh buat pada bila-bila masa sepanjang tahun, tak terikat dengan hari. Yang ketiga, cara bagi daging. Korban bagi daging secara mentah itu afdal. Akikah daging dimasak manis-manis lalu dijamu jiran-jiran tetangga. Nak tunjuk kesyukuran atas nikmat dia dapat anak, dia dapat cucu tu. Beza tak dua-dua ni? Beza. Yang dia buat sekali pasal apa? Pasal apa? Buat hari raya korban, daging orang banyak dah. Faham tak ni? Cuba buat hari yang patut. Unless, melainkan memang cucu dia dapat cucu betul-betul time hari raya haji. Tempoh 7 hari, ngam-ngam hari tasyrik, dia buat waktu tu. Okeylah, fair enough lah. Ni cucu dah 4 tahun dah. Pasal apa nak pilih buat waktu ni? Pergi buat waktu lain. Hari yang orang boleh mai rumah kita makan dan appreciate daging yang kita masak. Ni kita buat waktu korban, daging banyak. Sana masak daging, sana masak daging, sini masak daging. Kita panggil pula mai ke rumah. Hang jamu apa? Daging jugalah.
Dia pun tak teringin nak mai, dia dah tak appreciate dah, tak menghargai dah. Pasal banyak sangat. Sudah faham lah saya Muhammad. Jadi tujuan yang kedua ialah untuk kita meraihkan fakir miskin di tempat itu. Saya tahun lepas dengan Global Ihsan Relief ni saya pergi ke India. Semua saya pergi India. Semalam saya Muhammad, dia bawa saya pergi kat sana nak tengok sendiri macam mana keadaan orang kat sana. Susah tuan, susah sungguh. Kita rasa kita bagi tu puas. Depa tunggu daging ni bukan macam tunggu kita ni dapat daging ni. Oh, masak seronok. Tak, depa nak masak pun depa tak mau pasal depa nak bagi sebab orang perlu tu, perlu sangat. Sangat-sangat perlu. Miskin. Tahu tu sekali tu yang makan daging. Time orang mai sembelih korban tu, itulah waktu depa dapat rasa makan daging. Lain pada tu depa tak pernah makan daging. Maksud dapat sungguh-sungguh, appreciate sungguh-sungguh. Betul apa rasa. Tahun lepas kita korban 4,000 ekor lah. 4,000 ekor dekat India saja. Subhanallah, jemaah tuan. Dia pun macam itulah keadaannya. Baik, Allah SWT. Tu yang pertama. Sebab tu bila kita buat korban, ikhlas. Ikhlas. Cari keikhlasan. Dia kata kalau boleh tak salah duk tunjuk-tunjuk. Orang lain ni suka pemain-pemain. Dia nak masuk korban ni, mula keluar dekat dalam Facebook kita, dalam kita punya media sosial. Lembu sembunyi atas pokok lah. Dia buat kartun-kartun tu. Faham ni? Ayam tu gelak kat lembu kan, pada muka hang. Lembu angkat beg lari lah. Tuan-tuan, tahu tak kita ada buat pemain apa? Kita ada buat pemain agama kita sendiri. Korban ini hari ibadah, tuan-tuan. Bahkan korban itu sendiri ibadah. Kita pemain. Kita buat lawak. Kita troll ibadat kita sendiri. Mana ada agama dia buat troll agama dia sendiri melainkan kita. Subhanallah. Ya nak? Kemudian time korban buat video pula rakaat. Dia duduk tunggu tengok apa benda pelik yang akan berlaku hari itu. Kawan sembelih ke, kawan tertungging waktu sembelih ke. Nak Sayyidina Muhammad. Nak Sayyidina Muhammad. Sebab tu tuan-tuan yang nak melaksanakan ibadat korban, kalau tuan-tuan jadi orang yang tukang sembelih, dengar ni elok, Sayyidina Muhammad. Tak boleh haram pakai selipar orang yang sembelih. Sembelih haram pakai selipar. Faham tak ni? Tahu pasal apa? Mana boleh sembelih pakai selipar, kena pakai pisau lah. Sekali kau buat video troll, bagi video sembelih pakai selipar, mana dah boleh. Tak. Bila kita duk rakam tu tuan-tuan, nak tunjuk ke orang, pihak masjid okeylah kalau dia rakam, dia nak tunjuk aku telah menunaikan amanah orang yang membuat korban kat kami ni, kami nak tunjuk video tu ni mana aktiviti kami, okeylah. Tapi dalam bab personal ni saya kurang setuju sikit lah, saya minta maaf lah. Pasal sekali dia kacau hati kita kan. Kita nak tunjuk kat siapa kita buat korban. Kita sembelih korban banyak mana kita sembelih pun tuan-tuan sekalian, kita tunjuk kat siapa kita dengan Allah sudahlah. Dia ni. Dan daging-daging itu tuan-tuan, tuan ambil sikit je abang tuan-tuan. Kalau rasa tuan-tuan nak bagi sedekah sikit, bagilah sedekah buat kenduri sikit. Yang lebihnya tuan-tuan bagi orang miskin lah. Sebab kita bukan berkehendak kepada daging tu. Tak. Kita buat korban bukan kita nak makan daging tu. Kita buat korban pasal kita nak pahala. Ingat tu elok. Bagi semua pun tak apa . Bagi semua pun tak apa. Aku nak makan tak apa. Aku boleh beli kat kedai. Aku boleh insyaAllah Allah bagi aku mampu lagi. Saya nak beli sekilo 2. Aku boleh makan lagi. Yang ni tak apalah. Yang ni bagi orang miskin lah. Bagi orang miskin rasa lah. Daging korban pun dah tentu. Betul tak boleh bayang kalau semua orang buat macam tu. Dapat nikmatnya yang akan diperoleh oleh orang miskin. Salah faham banyak. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, korban ini tunjuk dekat kita lambang cinta dan ketaatan kepada perintah Allah. Cinta dan taat kepada perintah Allah. Anda tengok, daripada mana asal usul sembelihan korban ini? Kalau asal usul korban daripada zaman anak Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil tu dah laku korban dah. Korban untuk Allah. Yang Qabil buat mai lembu ataupun dia buat mai apa kibash besar lagi. Yang Habil buat mai sayok-sayok yang dah dah lembik, yang dah layu.
Pergi letak, tu korban. Pengorbanan mereka kepada Allah, nak tengok Allah nak terima yang mana. Tapi penyembelihan korban, sunnahnya bermula daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail. Tuan-tuan tengok Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Safat ayat 102 sampai 107. Semua cerita yang Ibrahim cerita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi Ibrahim kata, Allahumma salli Muhammad, aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Allahumma salli ala Muhammad. Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dia kata Nabi Ibrahim, apa pendapat kamu wahai anak? Anak dia kata apa? Ya abati, af'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Kamu akan dapati aku di kalangan orang yang sabar. Nabi Ibrahim alaihissalam duduk di Palestin. Nabi Ismail duduk di Mekah. Jumpa ni bukan selalu, jarang-jarang. Kita duk baca dalam riwayat, mai jumpa sekali besar dah, mai jumpa sekali besar dah, mai jumpa sekali kahwin dah. Jauh perjalanan tu. Daripada Palestin nak pergi ke Mekah tu jauh. Berapa ribu kilometer. Anak tu pula bukan kahwin dapat dah. Kahwin dengan Hajar, lama tak dapat anak. Kahwin dengan Sarah, lama tak dapat anak. Kemudian dapat Hajar. Bila dapat Hajar, tiba-tiba mengandung. Bila mengandung, Allah perintah pula pitak jauh-jauh. Pitak tempat kering kontang tu, dekat Mekah tu. Tinggal kat sana tu. Sorang-sorang. Tuan-tuan, rindu nak jumpa anak. Sekali-sekali pergi jumpa, sekali-sekali pergi jumpa. Tiba-tiba elok anak dah besar, umur 9-10 tahun. Dah elok dah boleh pergi tolong ayah dekat kebun sebagainya. Tiba-tiba Allah mimpikan Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Mimpi para Nabi ni dia sebahagian wahyu. Kita kalau mimpi, dia salah satu pada 3. Ya? Kalau kena malam ni mimpi sembelih anak, esok balik apa? Sungguhnya aku mimpi melihat sembelih kamu. Esok anak aku report polis. Apa ni? Mimpi kita tak boleh pakai. Nombor 1, mimpi kita lah, mimpi kita. Mimpi benar. Mimpi yang benar. Mimpi yang benar ni, kena ada dalam hidup kita walau sekali. Nak habaq kata kita ni dah duduk pada jalan yang betul. Ada orang mimpi syurga, ada mimpi neraka. Ada orang mimpi, macam-macam. Mimpi jumpa Nabi. Mimpi-mimpi benar. Saudara Muhammad. Yang kedua, mimpi mainan syaitan. Tuan-tuan nak tahu mimpi benar ni lagu mana? Tuan-tuan biasa ingat detail dia. Tuan-tuan ingat detail dia. Ada orang mimpi jumpa Nabi. Dia boleh cerita detail. Macam mana dia mimpi hari tu ni. Duduk kat sini, nampak Nabi berdiri kat situ, Nabi buat, nampak cerita. Biasanya mimpi betul ni, mimpi tuan-tuan boleh cerita detail dia. Tuan-tuan sedar, tuan-tuan boleh ingat lagi detail dia. Allahumma salli Muhammad. Yang kedua, mimpi mainan syaitan. Syaitan kacau. Yang ni selalu mimpi merepek. Dia bagi mimpi merepek-repek. Mimpi buat tu, mimpi buat ni, mimpi apa tu. Tapi biasa mimpi syaitan ni, bangkit-bangkit tak ingat. Faham ni? Sallallahu alaihi Muhammad. Tidak. Sebut nama perempuan. Laki bini kat sebelah, dia tunggu je dia bangkit. Hasnah, dia kata. Bini terkejut lah. Hasnah. Hasnah apa pula ni kawan ni? Bangkit lagi siap. Faham tak? Panggil. Abang sebut nama siapa tadi? Nama siapa? Sebut nama perempuan siapa? Nama Hasnah. Oh, Hasnah. Oh, betul mimpi Hasnah tadi. Cuba cerita mimpi apa? Tak tahu, tak ingat. Mimpi mainan syaitan. Masalah, dia bila bini kita mimpi. Dia bangkit pagi, dia duduk marah kita. Dia buat muka tarik tu. Kita pasal apa ni, bangkit pagi marah ni? Semalam saya mimpi abang kahwin seorang lagi. Lepas tu dia marah kita. Dia yang mimpi, kita yang kena. Dia bukan dia dah kisah. Dia orang perempuan, dia tahu pantang, tentu tuan-tuan. Dia mimpi, kita pun kena. Ada seorang tu dia pesankan suami dia. Dia kata, abang, kalau abang nak kahwin juga,
Lepas saya mati baru abang boleh kahwin. Syarat dia, saya mati, rumput tumbuh atas kubur saya, baru abang boleh kahwin. Tuan-tuan, tengok-tengok mati sungguh. Mati-mati, tuan-tuan tahu dia buat apa? Tiap-tiap hari dia pergi siram kubur bini dia. Dia pergi buat raya. Dia pergi siram, harap rumput tumbuh. Tuan-tuan tahu rumput tak tumbuh-tumbuh. Apalah dia doa, dia kata dia ni tak bagi aku kahwin sungguhlah. Sampai mati berbulan-bulan rumput. Tepi ada. Tengok dia tak. Lepas tu dosa selisih. Satu hari selisih dengan adik ipar dia. Adik kakak, adik bini dia tu lah. Selisih kat kubur. Dia kata, main mana? Main kubur kakak. Oh, main ziarah ke? Ha. Selalu kan main kubur kakak ni. Tiap-tiap hari saya main. Pasal apa main? Waktu kak nak mati dulu dia pesan, main cabut rumput tak kubur. Sampai lagu tu dia tak bagi. Tuan-tuan, jangan mimpi. Apa ni? Tuan-tuan, mimpi pun tak boleh Pak ni. Jangan main-main. Dia mimpi pun kita kena tak? Subhanallah. Tuan-tuan, kalau saya Muhammad, mimpi mainan syaitan. Biasanya kalau mimpi mainan syaitan ni bangkit kita tak ingat. Tak ingat jalan cerita dia tak boleh ingat. Mimpi takutlah macam-macam, mimpi hanyutlah, mimpi accident lah, mimpi macam-macam, bangkit-bangkit tak ingat. Mimpi mainan syaitan. Kita nak berhenti tu azan dulu ke? Masuk waktu dah? Ha? Isyak. Nak azan dulu? Azan dulu? Azan dulu. Silakan. Kamarul. Kamarul. Dia buka kaunter apa? Ya. Dia buka kaunter ke apa? Ada flyers. Ada flyers. Buka kaunter tapi ada flyers. Minta dekat tempat buku tu kan? Flyers. Kami buat jualan buku. Oh, ada? Ada. Minta sekali rasa. Boleh minta situ. Ada nak edang ke depan tu. Buat. Tak sekarang boleh? Boleh? Luar. Ada kat depan tanya hebat. Tanya kat mana kita buat buku. Allah Akbar. Allah Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a walah. Yang kedua, mimpi mainan syaitan. Dan yang ketiga, mimpi perkara yang bermain dalam fikiran dan nafsu kita. Macam baru beli kereta, hari ni baru bayar deposit kereta, beza. Malam tu mimpi tidur apa? Tidur tu malam tu mimpi apa? Mimpi kereta lah. Mimpi tinted, tukar number plate baru, tukar sport rim kan. Benda yang kita duduk fikir banyak tu kita bawa pada mimpi. Tu. Tapi mimpi para nabi, mimpi sebahagian daripada wahyu. Nabi Ibrahim mimpi sembelih anak dia. Pergi jumpa anak dia, bagi tahu dia mimpi. Anak dia pula kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah wahai ayahku, sungguhnya kamu akan dapati aku ini daripada kalangan orang-orang yang sabar. Bawa terus pergi nak sembelih anak dia. Waktu baring tu tak pisau kat leher ni. Dalam perjalanan dia jumpa syaitan lah. Syaitan kata takkan kot nak pergi sembelih. Takkan kot Allah nak suruh hang buat benda ni yang pelik-pelik lagu ni. Dia ambil batu baling kat syaitan. Tu yang jadi melontak jamrah 3 tempat tu. Kemudian bawa pergi pula satu tempat. Baring dah ni. Dia kata, ayahku ikat tanganku ni. Takut-takut sekali aku meronta. Baringkan wajahku, palingkan wajahku. Takut sekali kamu kesian. Buka baju aku ni, takut sekali kena darah apa sebagainya. Ambil pisau tak kat leher. Tekan tak lepas. Sampai Allah gantikan dengan kibas yang besar. Tuan-tuan, ini merupakan ketaatan pada perintah Allah tanpa kompromi. Faham tak, Sayyid Muhammad? Jiwanya seorang ayah Nabi Ibrahim AS. Allah perintah satu benda, tak ada bincang dah. Bawa pisau terus nak pergi sembelih. Pasal apa? Pasal Allah perintah. Allahumma salli ala Muhammad. Anak pula, bila Allah perintah ke ayah, dia pemudah pula urusan ibadat ayah dia. Anak yang soleh. Kita ni kena ada jiwa Ibrahim seorang ayah dan jiwa Ismail seorang anak. Nah, Allah sebut dalam Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tugas seorang ayah nak kena pastikan seluruh daripada ahli keluarga dia taat perintah Allah. Nanti Allah tak tanya anak periksa dapat nombor berapa. SPM hari tu dapat berapa anak kamu ni? Dapat straight A. Bagus. Allah tanya, ajak tak anak kamu semayang? Ajak tak dia puasa? Ajak tak dia fardu ain? Bukan banyak, bukan tunggu tua. 7 tahun. Anak kita masuk umur 7 tahun ni yang duduk depan saya ni, bukan anak 7 tahun. Cucu dah 7 tahun. Anak kita besar dah tuan-tuan. Tapi, reti tak semayang? Saya semua. Nanti agak-agak lah. Agak-agak lah. Waktu tuan-tuan mati nanti, tuan-tuan duduk terbaring kat depan ni. Tuan-tuan tahu, Allahumma salli ala Muhammad, siapa paling afdal semayang jenazah? Anak dia. Ni muslimat. Laki tu imam. Laki ustaz. Tahu tak siapa afdal jadi tu imam dia waktu semayang jenazah dia waktu dia mati? Suami dia ustaz. Suami dia tu imam. Afdal anak laki-laki dia. Tuan-tuan, saya Muhammad. Tahu pasal apa? Pasal hati. Dia duduk diri kat depan. Allahu Akbar. Ni ayah kami ni, ya Allah, bukan orang lain. Ni mak kami ni, ya Allah, bukan orang lain. Dia dulu jaga kami, dia apa semua. Ni mak kami, ampunlah dosa dia, ya Allah, mak kami ni. Hati tu, semayang tu. Bawa hati depan. Sonok mak duduk terbaring tu pun syukur. Alhamdulillah anak aku boleh tolong aku.
Suruh laki kita jadi imam. Allahu Akbar. Janda mana tahu apa. Kali duduk lama-lama aku seorang-seorang ni. Allahu Akbar. Pak gaya kena cepat lepas ni. Itu lelaki dia. Pak ni, lelaki kali duduk seorang. Seri nak dalam pun tak jumpa ni. Muka-muka ni. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan. Subhanallah. Tapi yang tuan-tuan duk tengok di rumah kita tu, agak-agak yang mana satu boleh semayang jenazah kita nanti bila kita tak ada. Ni 4-5 orang ni yang duduk di rumah kita tu, yang kita bela daripada kecil dulu ni. Yang ni panjang telinga sebelah dia ni duk tarik mayang subuh tu. Agak yang mana di kalangan mereka tu yang satu hari boleh berdiri depan dan dia semayang jenazah kita. Tuan-tuan ni duduk dekat surau Al-Muhajirin ni, tuan-tuan duk main semayang jenazah selalu dah. Selalu dah duk main semayang jenazah kat sini. Tuan-tuan boleh bagi tahu kat saya berapa kali yang tuan-tuan saksikan anak dia sendiri jadi tu imam jenazah ayah dia. Jenazah mak dia. Tu imam kita ni yang selalu jadi. Awak dia tak ada anak ke? Ada. Pasal apa tak offer? Offer dia ustaz, tak ada siapa yang mau. Khidmat paling last seorang anak kepada ayah dia, kepada mak dia. Waktu itulah. Tapi dia tak mampu nak buat. Pasal apa? Semayang tak reti. Yang kita duk tengok, bila kita main semayang, duk kat luar. Bukan cerita semayang. Duk kat luar, tak mau semayang. Kita kata, pi semayang kat dalam. Tak apa, pi, tak apa, pi. Pi apa ambillah semayang. Bukan suruh jadi tu imam. Semayang pun tak reti. Tuan-tuan tahu tak pasal apa anak kita tak reti semayang jenazah? Jangan tunjuk muka dia. Tunjuk muka kita pasal apa kita tak ajak dia dulu. Tanggungjawab kita tahu nak kena ajak dia fardu ain waktu dia kecil. Semayang jenazah ada dalam fardu ain tak? Ada dalam pengajian fardu ain semayang jenazah tu? Ada tak ni? Ada. Ada. Siapa yang bertanggungjawab untuk ajak fardu ain ke anak? Kita. Kita tak reti. Pi hantar kat orang yang reti ajak fardu ain ke anak kita. Kita buat tak? Dah. Lepas tu duk harap dia doa kat kita. Doa kat kita apa? Doa kat dia sendiri pun dia tak reti. Anak kita ni aset kita tuan-tuan. Dialah yang boleh tolong kita. Kalau nak baca Yasin bila tuan-tuan mati, tuan-tuan boleh panggil orang baca Yasin 40 hari, 40 malam. Khilaf lagi di kalangan ulama. Doa tu sampai, baca Al-Quran tu sampai ataupun tidak. Kata sampai, ada yang kata tak sampai. Salih ala saya Muhammad. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun duk khilaf kan tu. Sampai ke tak sampai. Salih ala saya Muhammad. Faham tak ni? Tapi yang confirm sampai doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Kita tak ada yang tu tuan-tuan. Kita duduk sibuk apa tak tahu. Anak kita besar. Panggil Abang Long Maizat. Duduk depan mak Zat. Abang Long. Baca doa Zat lepas semayang. Mak nak dengar. Hehehe. Dia gelap. Gelap apa? Baca Zat mak nak dengar. Tak reti lah mak. Tuan-tuan menangis lah tuan-tuan. Anak kita besar tak reti baca doa kat dia sendiri. Bukan kat kita. Kat dia sendiri pun dia tak reti baca. Tuan-tuan nak harap dia nak doa kat kita. Yang Nabi kata, "Idza mata ibni Adam inqata'a li thalath." Bila mati mana Adam terputus segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, pululah buat sedekah jariah. Mudah-mudahan Allah terima. Al-ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ajaklah pergi ajak mudah-mudahan orang buat amal. Awalun salihan yad'ulah, atau doa anak yang soleh yang mendoakan dia. Tak ada khilaf. Anak doa mesti sampai ke mak. Anak doa mesti sampai ke ayah. Kita duduk dalam kubur. Rasa hari ni cerah. Rasa Alhamdulillah doa anakku dah sampai dah. Rasa teduh sikit hari ni. Mana mereka ni tak doa lagi ni. Duk Ustaz cerah lagi. Alhamdulillah doa anakku sampai dah. Tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tuan-tuan ada tak kelebihan tu? Kalau ada, Alhamdulillah. Tapi kalau dia sendiri pun tak reti semayang, dia sendiri pun tak reti baca doa, dia reti sendiri tak reti nak buat apa kat dia, macam mana nak harap dia tolong kita?
Tuan-tuan tak usah salahkan dia kalau dia tak semayang. Kalau kita sendiri tak bersungguh nak ajak dia semayang. Tuan-tuan jangan nak marah kat dia, dia tak reti tutup aurat. Kalau daripada kecil, tuan-tuan tak paksa dia tutup aurat. Hari ni saya baca satu berita kemarin, sedih tuan, saya screenshot. Seorang artis. Ayah dia kawan saya. Saya pernah buat forum, saya pernah sembang dengan dia, saya pernah duduk dengan dia. Salih Alaihi Muhammad. Ayah dia dulu artis terkenal. Hebat, terkenal dia. Drama, filem-filem dia dulu sangat masyhur. Tak payah sebutlah nama dia. Dia dah meninggal dah pun. Bila dia hijrah, dia pergi ke Syria, pergi mengaji kat Syria tu. Bawa anak-anak perempuan ini pergi Syria sama-sama dengan dia. Dia cerita waktu dia dulu jadi artis, jadi pelakon, tidur atas duit. Tidur ni atas duit, punya banyak duit dia. Lepas dia hijrah, dia tak ada duit langsung. Anak-anak dia perempuan kecil-kecil duduk dengan dia. Dia jaga, dia paksa anak dia pakai tudung. Waktu dia hidup, anak-anak dia pakai tudung. Elok dia meninggal, anak dia buka tudung dan sekarang ni jadi pelakon, jadi artis. Bila orang tanya anak dia pasal apa, buka tudung. Dia kata saya pakai tudung dulu sebab ayah saya yang suruh. Maksud bukan ikhlas hati dia nak pakai. Dia pakai tu pasal ayah dia suruh. Kalau tuan-tuan jadi ayah dia, tuan-tuan sedih tak? Sedih tak? Sedih oh tuan-tuan. Sedih oh. Pasal apa ayah dia suruh? Bukan sebab ayah dia suka tengok pakai tudung tu. Pasal Allah perintah pakai tudung. Dia pula pakai pasal ayah dia suruh. Dia kata bila ayah saya dah tak ada, sekarang ni ikut hati saya nak pakaikan, saya tak pakai. Dulu saya ikut kata ayah saya. Faham tak ni Ustaz Muhammad? Ayah dia sedih tak? Sedih oh tuan-tuan. Dalam kitab Khususiyatil Yaumul Jumaah, kelebihan-kelebihan hari Jumaat, malam Jumaat dan hari Jumaat, Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala cerita, apa yang anak-anak kita buat kat dunia akan dibentangkan kepada ibu dan ayah dia yang telah meninggal dunia pada setiap malam Jumaat. So kalau anak-anak dia buat baik minggu tu, pergi baca Quran, pergi semayang, buat ibadat apa, sampai kelebihan tu dia nampak. Syukur, ya Allah, seronoknya mak ayah kita ni, kita main ni, niat ni bagi tunjuk kat mak ayah kita. Sampai kat mak ayah kita. Seronoklah. Mak kita kata dulu ni, anak aku ni dulu ni tak ada masa depan aku tengok ni. Tak ada harapan ni dia kata. Lah ni duduk masjid, Alhamdulillah, syukur. Seronok tak mak ayah kita? Seronok tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Bukan takat dia seronok, pahala kita pun mengalir pi kat depa. Pasal dulu dia suruh kita. Dia suruh kita dulu ni, semayang lah. Waktu kita duduk besar, kita tak semayang lah. Suruh pi masjid, kita tak pi masjid lah. Tapi lepas-lepas tu kita sedar diri, kita main masjid. Tu bukankah dulu yang dia yang suruh dulu ni? Dia dapat pahala tak? Dapat kelebihan, semua dia dapat. Habis kalau anak buat maksiat lagu mana? Dua keadaan. Yang pertama, kalau dulu dia dah larang dah. Dia dah, jangan buat dah. Jangan dah. Suruh dah buat lagu ni. Tapi anak tu tak buat. Anak tu langgar juga. Dia dah lepas dah. Dia tak dapat. Dia tak dibebankan dengan dosa tu. Faham tak? Tapi dia sedih. Sedih lah. Sedih. Tak seronok lagu mana? Dia dah tengok dah azab lagu mana? Dia dah tengok dah keadaan akhirat lagu mana? Dia tahu segi anak dia, kalau anak dia terus macam tu, anak dia akan kena ni nanti ni. Takut dia, sedih dia. Tapi kalau waktu hidup kat dunia dulu dia buat tak tahu aja, dia redha pula. Siap tanya, mana boyfriend lama tak mai? Mak lama tak tengok boyfriend hang ni, kata kat anak dia. Dia suruh pula boyfriend dia mai. Lepas tu mak nak keluar dengan abang dia ni. Pergi mana? Dah pergi tengok wayang Ustaz. Jangan balik lambat sangat lah, balik awal sikit. Dia ni bawa ni anak makcik ni lelok sikit lah. Anjing tu pergi merayau mata saya. Dia pula proof. Faham tak ni? Kata Nabi SAW, la yadkhul jannah ad-dayyus wala yajna rihaha. Takkan masuk syurga ad-dayyus.
Bahkan dia takkan dapat cium bau syurga. Yang bau ni dapat dicium daripada jarak yang sangat jauh. Allahumma salli ala Muhammad. Kata para sahabat, siapa Ad-Dayus ni ya Rasulullah? Ad-Dayus ini ialah seorang lelaki, seorang ayah, seorang suami yang redha atas perbuatan maksiat isteri dan anak-anaknya. Dia redha. Tak pakai tudung. Fikir dia lah. Budak lagi. Budak apa? Dah 30 dah. Pergi suruh semayang tu. Mayang apa? Biar-biarlah dia tidur bang. Hoi. Sekali-sekali cuti sekolah. Dua asrama bangun awal dah. Ni cuti-cuti biarlah dia tidur. Budak lagi. Nanti dia besar dia pandai semayang lah. SPM dah budak tu. Kalau bagi menikah beranak dah. Tahu tak ni? Redha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tuan-tuan? Sebab tu nak tengok macam mana kita didik anak kita, tengok dia lah ni. Itulah hasil didikan kita. Tengok anak kita lah ni. Itulah hasil didikan kita. Pengorbanan kita takat mana pada anak kita. Sebab pengorbanan kita akan menghasilkan dia yang sepatutnya. Contoh. Ada seorang sahabat saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia duduk dekat Allahumma salli Muhammad. Syariah Sri Petaling sana lah itu ni. Nama Ustaz Syukri kan panggil dia Syukri. Ustaz Syukri. Anak dia umur 5 tahun dah khatam 30 juzuk Quran. Umur 5 tahun khatam 30 juzuk Quran lah. Waktu dia nak masuk umur 6 tahun dia dah start menghafal Quran. Naila nama anak dia. Saya sangat macam takjub ni. Waktu tu uh, mantan mufti wilayah Dr. Zul dulu pernah panggil dia pergi menghadap, tanya macam mana dia didik anak dia sampai macam tu. Yang paling best ni, tiap kali lepas semayang tak payah suruh anak dia buka Quran baca. Oh, yang tu real lah tuan-tuan. Umur 5 tahun baca Quran fasih. Saya pergi rumah dia, saya nak tahu macam mana dia buat. Sampai-sampai tanya dia, saya bang. Dia kata apa, macam mana boleh didik anak sampai macam ni? Dia kata, Ustaz cuba tengok rumah saya ada apa. Tahu ada apa? Tak ada apa. Rumah tak ada apa. Kosong rumah dia. Dia kata, Ustaz, nombor 1 sekali tak boleh ada di rumah. Kalau anak nak jadi macam ni, TV. Nombor 1 sekali yang tak boleh ada, kalau nak anak baca Quran macam ni, yang tak boleh ada, TV. Saya kata, jengkrek. Jam terus. Mana rumah kita mana boleh tak ada TV? Tengok tak tengok tu cerita nombor 2. Ada je TV kat rumah, kadang bukan tengok pun, macam-macam kan. Kita Ustaz, Ustaz ni masuk TV ke? Ha, masuk TV. Tak tahulah makcik tak pernah tengok TV. Tak pernah tengok TV, TV ada tak kat rumah? Ada. Tapi kita Ustaz sungguh, nombor 1 sekali tak boleh ada di rumah TV. Tahu pasal apa? Bila ada TV, kita bagi dia pilihan. Sekarang ni dia tak ada pilihan. Yang ada kat dia Quran dia. Yang ada kat dia Quran dia. Handphone mak dia, dalam ni semua apa-apa yang ada semua berkaitan Quran. Anak saya nak tengok handphone, nak main budak-budak biasa nak pegang handphone. Pegang handphone, lagu Quran, nasyid Quran, bacaan Quran, dekat dinding pelekat Quran. Ini mau tak boleh dia sebab dia tak ada pilihan. Dia tak jadi duduk dalam Quran dia. Dia kata, Ustaz, nak jadikan anak baca Quran, pak kena korban dulu untuk Quran. Anak akan jadi. Kita tang korban kat kita, tak boleh duduk arah anak. Ni, main hantar kita anak untuk tahfiz Quran. Mak tudung tak pakai. Ni, dia main hantar anak pergi tahfiz. Ni anak saya, Ustaz, tolong jaga Ustaz. Suami dia keluar ke depan. Anak bini duduk dalam kereta. Pasal apa? Mak dia mana? Mak duduk dalam kereta. Pasal apa tak keluar? Tak apalah, dia tak apa sihat. Tak apa sihat apa? Tudung tak pakai. Dia harap anak dia jadi baik. Dia sendiri pun tak boleh nak jadi baik. Tuan-tuan nak anak tuan-tuan baik. Tuan-tuan kena paksa diri. Tuan-tuan jadi baik. Anak ke jadi baik. Faham tak? Saya semua pengorbanan. Jadi, kita kena ada jiwanya Ibrahim. Mak kena ada jiwanya Hajar.
Ayah kena ada jiwa Ibrahim. Anak kena ada jiwanya Ismail. Anak yang namanya Ismail hasil didikan daripada ayah yang baik. Nanti anak ni akan mempermudahkan urusan ibadat kita. Tuan-tuan, tuan-tuan ada tak anak mak pak yang masuk hospital? Masuk hospital, pak kita, mak kita masuk hospital dah tua, tak semayang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pak kita umur dia dah 80 tahun. Dia terlantak kat hospital. Dia bedridden. Tak bedridden. Tak boleh bergerak. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan tahu tak? Apa kita duk buat kat dia? Kita biar dia tak semayang. Kita biar dia tak semayang. Gamak ni, anak ni, biar bapa yang masih wajib semayang tapi tak semayang pasal dia tak boleh nak pi uruskan diri dia untuk semayang. Padahal kita duk ada aja boleh tolong dia untuk dia semayang. Dia nak mati, tuan-tuan. Dan dia harap mati dia dalam keadaan dia tak tinggal semayang. Tapi tuan-tuan sendiri duk piak dia tak semayang. Masuk waktu, abang, pak, masuk waktu dah. Jangan semayang. Pegang tangan dia, Sallallahu Alaihi Muhammad, untuk ambil wuduk. Selagi dia ada ingatan. Kalau dia dah tak ingat apa, dia dah koma dah, tak payahlah. Dia dah terkeluar daripada mukallaf tu. Tapi selagi dia ingat, kita pergi ziarah dekat dia. Pak Long, Pak Abang. Baik. Kenal tak siapa ni? Siapa ni? Tak kenal pun. Kita lah hati kita apa? Oh, tak kenal orang dah. Hilang tahu apa kuat ingatan dah kot. Kalau hilang ingatan, tak wajiblah semayang. Kita dah tak apalah, dah tak kenal, nak buat macam mana. Tak apalah, ni ambillah sikit ni, sedekah saya kat Pak Long lah. Ambil tengok. RM5 saja ke? Oh, kenal juga RM5 ni. Amak dia wajib semayang Pak Long lah. Kata semayang. Lagi ada akal wajib semayang, tuan-tuan. Sallallahu Alaihi Muhammad. Nabi kata, boleh berdiri, tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Nah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Boleh bergerak kepala, kepala semayang. Habis tinggal mata je. Mata, dengan mata semayang. Mata pun tak boleh gerak dah. Akal masih ada lagi. Dengan akal dia semayang. Sampai ke tahap macam tu, tuan-tuan, nak cerita semayang. Kita biar dia tak semayang. Padahal kita duk ada dengan dia, tuan-tuan. Cari berbagai alasan untuk pastikan lepas tanggungjawab dia. Biar mak ayah dia tak semayang. Ni bukan anak yang jiwanya Ismail. Faham tuan-tuan Sayyid Muhammad? Jadi subhanallah, pengorbanan ini bukan sekadar pengorbanan nak sembelih anak, tetapi pengorbanan nak pastikan isteri faham agama betul-betul. Kita kena faham agama betul-betul. Anak kita kena faham agama betul-betul. Ada satu kisah nanti di Yaumul Qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seorang dia pergi depan Allah, dia bawa pahala banyak. Mudah-mudahan kita lagu tu lah, tuan-tuan lah. Mai duduk bersila lama-lama dalam masjid. Nah, ni kan seronok ni. Aku tengok jam je. Dekat-dekat pukul 9 ni dia tengok 3 muka. Muka ustaz, muka jam, muka pintu. Tengok muka ustaz. Tengok muka jam. Tengok muka pintu. Berapa anak bertiar tuan ni. Jangan risau. Saya seorang pemimpin yang memahami jiwa rakyat. Saya akan berhenti buat. Kita boleh nampak tuan-tuan ni bukan senang duduk dah. Beralik kot ni, melunjuk. Tinggal menungguin je lagi ni. Saat dia angkat kaki tak ke depan, urut betih picit ubu jari tu, faham-faham lah Ustaz, berhenti dah lah. Ni budak tak larat dah. Ni satu nasihat yang baik untuk saya dan kita semua, mudah-mudahan. Pi depan Allah bawa pahala banyak, makcik. Pahala puasa, pahala zakat kita, pahala semayang kita, pahala main masjid, pahala ibadat macam-macam kita duk usaha buat. Sebab kita ni bukan baik sangat.
Semua mujahadah, ya kan? Nak semayang pun mujahadah lagi, main sunat pun. Tapi nak buat jugalah, sebab dulu ni banyak main. Dan mungkin Allah terima, bawa sungguh pergi depan Allah, tengok pahala banyak dah. Bila kita pergi depan Allah, Allah kira semua amalan apa kita buat. Semua buat. Tiba-tiba Allah kata, InsyaAllah layak dah masuk syurga ni. Timbang-timbang pahala banyak lah. Tapi sebelum masuk syurga ada satu proses. Namanya tuntutan. Tuntut menuntut. Hari tuntut menuntut, Allah pun angkat. Yang kita malaikat pun angkat. Indi kitab, indahu fulan bin fulan, kitab ni milik kawan ni, kawan ni. Kawan ni. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak main tuntut apa-apa waktu ni kat dia? Ni pahala banyak lah ni. Lah ni siapa nak main tuntut apa? Tuan-tuan tengok pakat bangkit punya tuntut kat dia seramai-ramai manusia. Yang tuan-tuan kenal, yang tuan-tuan tak kenal, semua pakat main bangkit ni. Semua nak tuntut kat dia ni. Hatta dalam riwayat cerita, orang yang pernah kita berselisih dengan dia tak senyum kat dia. Kita hari tu tak sedar apa pun, sambil duduk berjalan, tiba-tiba ada seorang tu. Kita tak dengar dia. Kita berjalan. Dia pergi depan Allah, dia kata apa? Ya Allah, hari tu saya lalu tepi surau Muhajirin tu. Tok Imam tu, contoh. Saya Tok Imam kenal sungguh. Dia lalu tepi saya bagi salam kat dia. Dia tak jawab salam saya, ya Allah. Saya senyum kat dia, dia tak senyum balik, ya Allah. Tunaikan hak saya kat dia. Sampai macam tu orang tuntut. Nak bagi tak bagi tu cerita nombor 2, cerita orang tuntut ni. Kita boleh jawab lah, ya Allah, saya tak perasan sungguh lah, ya Allah, hari tu. Takkanlah saya tak senyum kat dia, saya kan ada masalah apa dengan dia? Tak ada masalah apa. Okey, selesai. Faham tak ni? Dia daripada tanya, Ustaz, nanti anak gajah tu jumpa mak gajah dalam syurga lah. Dia boleh pergi ikut gajah. Oh ni kan gajah kena langgar kat geria tu. Dia boleh tanya soalan tu, Ustaz, mak gajah ni jumpa tak anak gajah dalam syurga? Dia kata, saya teringilah tengok anak gajah tu. Pergilah kat geria tengok anak gajah, pergi kat zoo. Binatang ni tuan-tuan, nanti dia akan bangkit di padang mahsyar. Mereka akan selesai sama-sama mereka kat padang mahsyar je. Lepas tu mereka dihabiskan, hancur dah, tak ada apa. Maaf ni. Sampai zubab ni, lalat pun nanti bangkit kat padang mahsyar. Tuan-tuan yang jenis hampa pi bubur lalat gam tu. Lalat tu ke gam tu dia timbaikan. Kat ya Allah diprogram kat saya. Lalat sama lalat pun nanti ditutup ke akhirat. Itu cerita binatang. Kita nanti mai tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Antara orang yang mai tuntut kat kita, yang paling awal ialah ahli keluarga kita sendiri. Isteri kita, anak-anak kita. Ni paling awal. Tuan-tuan jangan kata apa, tak apalah Ustaz. Nanti nak ni darling, panggil darling kat bini dia. Panggil apa kat bini kat rumah? Sayang. Dia panggil apa kat rumah Pak Long ni? Darling. Oh, kami apa no? Kami kat Kedah senang ni tuan-tuan. Dulu mula-mula kahwin panggil sayang. Sayang, sayang. Lama-lama huruf S jatuh tinggal ayang. Lama-lama huruf A jatuh tinggal yang. Yang. Lama-lama huruf Y jatuh tinggal ang aja. Pak ang oi. Mak ang itulah. Cuba kira okey lah tu. Faham tak? Dia kata, Pak ang oi. Nanti ke akhirat nanti kita backup sama-sama tau. Kalau nanti tak cukup tang mana nanti tolong backup kat sayang. Kat mak kalau ni backup kat pahang gitu. Waktu kat dunia bolehlah sembang gitu tuan-tuan. Kat akhirat dia tuntut. Dia tuntut. Mak kita pun tuntut kat kita. Sampai Allah cerita dalam Quran, Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Al-yawma nakhtimu ala macam mana salli Muhammad? Macam mana ayat dia salli Muhammad? Saudara lari pada saudara dia, anak lari pada mak dia. Sallallahu Muhammad. Sampai macam tu pakat lari, bukan lawan lari. Nampak kau ni main dia lari. Anak mak dia. Anak ni mak ni. Dia lari pada mak dia. Allahumma salli Muhammad. Benar. Pasal apa? Takut minta.
Syekh Fahmi Zamzam, Allahumma salli ala Muhammad, cerita satu riwayat. Mak jumpa anak kat padang mahsyar. Solat Jumaat. Dia kata, bagi pahala kat mak. Ingat dah dulu waktu hidup kat dunia dulu, mak mengandungkan kamu 9 bulan dalam perut. Susahnya mak waktu tu. Susah tak mengandung? Tanya dia, susah tak mengandung? Susah pun noh. Dia bau gantau. Tena je kerja. Depa beralih kono tak kena, beralih koni tak kena. Tidur melentang tak boleh, tidur kat sini tak boleh. Depa kelena. Tena. What dia kata, ingat mak, ingat tak waktu mak melahirkan kamu? Ingat mak, antara hidup dengan mati. Ingat mak. Ingat tak waktu mak membesarkan kamu? Tidur malam tak boleh, jaga malam-malam. Ni. Depa jenis tak sabar. Kita jenis sabar. Dia ni. Depa anak sikit dah jaga dah. Kita sabar. Hang kan, hang rau kan, teriak kan, ya pasal aku lena. Sabar. Mak jaga kamu sampai besar. Mak sanggup tak makan pasal kamu. Ingat tak? Ingat mak, pasal apa mak tuntut semua ni? Pasal apa mak ungkit semua ni? Bagi pahala kat mak. Mak tak cukup pahala ni. Tuan-tuan anak-anak, tuan-tuan agak nak bagi kat mak dah waktu tu? Tak bagi tuan-tuan. Nak bagi apa? Kita bagi kat dia, kita masuk neraka. Kita pun ngam-ngam cuy ya. Ngam-ngam sui. Dia sikit. Dia lagi. Bagi kat mak lagi neraka lah kita. Tak mak tak bagi. Mak kata bagilah subhanallah je. Bagi subhanallah je. Bagi alhamdulillah je. Satu je. Satu je mak minta alhamdulillah. Bagi. Tak bagi. Tuan-tuan. Tuntut menuntut. Faham tak ni? Antara orang yang main tuntut kat kita, kat akhirat kita siapa? Dia main-main, dia kata apa? Ya Allah, tunaikan saya, hak saya atas dia ni. Pakcik, kita geng surau ni, geng surau mujahirin, muhajirin. Kita tanya, ni adik ni siapa? Pakcik tak kenal saya? Tak kenal? Dulu malam Jumaat, dalam grup WhatsApp, pakcik selalu duk hantar muka saya. Balik cepat nah, malam ni malam Jumaat. Ada dia hantar gambar budak perempuan tu. Dia pergi share dalam grup tu, balik cepatnya malam ni malam Jumaat. Dia tak kenal pun tuan-tuan budak tu. Dia kata, ya Allah, dia fitnah saya. Saya tak kata pun balik malam Jumaat, balik cepat. Dia ambil gambar saya, dia post dalam WhatsApp tu, dia tulis kat situ, cik ni duk share. Kau faham tak faham ni? Macam duk buat je gaya tu. Fitnah orang tak pasal-pasal tuan-tuan. Kau tu tak kata lagu tu pun. Dan yang paling ramai main, yang paling depan main ialah isteri kita, anak-anak. Dia pergi depan Allah, dia kata, ya Allah, ni suami kami. Ni anak kami. Ni suami kami. Ya Allah, ni ayah kami. Dulu waktu hidup kat dunia, ya Allah, dia tak pernah ajak kami semayang. Dia tak pernah perbetul pun kami semayang salah lagu mana. Dia tak pernah tanya sekali, ni mai isteriku tolong semayang saat depan saya nak tengok semayang lagu mana. Kami anak dia tak pernah cek pun kami semayang betul ataupun salah. Hari ini kami kena masuk neraka, kami tak tutup aurat, dia tak pernah tegur pun kami tutup aurat sempurna ataupun tidak. Ni ayah kami, hari ini ayah kami nak masuk syurga, kami nak masuk neraka, pasal aurat kami terbuka, dia tak pernah kisah pun aurat kami terbuka. Dia tak pernah ajak kami faham tentang agama. Ya Allah, kalau ayah kami hari ini kena masuk syurga, kalau hari ini kami kena masuk neraka, ayah kami ni lah orang yang paling awal kena masuk neraka. Sebab dialah kami masuk neraka. Tuan-tuan nak jawab apa depan Allah? Faham tak? Waktu tu, Allah buat apa? Allah ambil pahala-pahala kita bagi dekat isteri dengan anak-anak. Habis pahala-pahala kita, Allahumma salli Muhammad, dosa-dosa kita pula ni, dosa-dosa depa pula kita tanggung. Jadilah kita orang muflis nanti di akhirat.
Tuan-tuan, jadi saya rasa cukuplah 2 poin saya cakap pada malam ni. Yang pertamanya tuan-tuan ialah pengorbanan, korban yang kita laksanakan itu. Biar ikhlas untuk kita mensyukuri nikmat apa yang Allah berikan kepada kita sepanjang tahun. Yang keduanya untuk kita meraihkan fakir miskin. Yang keduanya ibrah pengorbanan yang kita boleh ambil daripada kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dalam bentuk ketaatan kepada Allah untuk memastikan kedua-duanya melaksanakan perintah Allah dan dikurniakan syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Mudah-mudahan dia muhasabah yang baik untuk diri saya dan kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum tuan-tuan balik lagi, ni ada buku-buku. Dia nak minta tolong sikit ni. Nak minta tolong sikit je. Ni ada buku-buku saya. Saya ni ada madrasah di Bandar Baru ni. Tapi saya taklah nak minta pada tuan-tuan wakaf ke, sumbangan ke, tak payahlah. Tak payahlah, tak apa. Saya akan uruskan nanti. Cumanya saya nak minta tuan-tuan tolonglah beli buku-buku saya ni. Ha? Sebab apa beli buku-buku ni? Saya ni sebenarnya ada pembantu-pembantu saya yang sentiasa duk khidmat dengan saya. Yang bawa keretanya, yang buat medianya, yang tolong dakwah saya ni. Saya sendiri pun tak mampulah nak biaya mereka semampunya. Sedangkan mereka juga ada keluarga, mereka tinggalkan keluarga mereka. Jadi saya nak ajak tuan-tuan sama-sama pekat tolong. Tolong tak usah bagi duit kat mereka. Ni, tuan-tuan tolong beli buku-buku ni sebab daripada penjualan buku ni, saya akan bagi untuk mereka sama-sama rasa sikit hasil daripada pengorbanan mereka tinggal keluarga apa semua sebagainya untuk urusan dakwah saya. Jadi saya harap sangat-sangatlah tuan-tuan, tuan-tuan kesian-kesianlah kat kami sikit kan, insya-Allah. Jadi dekat sana ada buat jalan buku-buku saya. Yang ni buku amalan Kak Dajjal ni buku amalan daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Saya buat jadual siap-siap. Tuan-tuan follow aja. Penuh amalan kita sehari. Ini best seller lah. Ini dah ulang cetak 26 kali. Alhamdulillah. Ini hiduplah sunnah ni. Ini saya buat susunan amalan Nabi daripada bangkit tidur sampai tidur balik. Sekali dekat dalam ni dia ada gambar-gambar sekali dah duduk macam mana, nak makan macam mana, ikat serban macam mana, doa-doa yang ada kat dalam ni yang Nabi SAW sebut. Antaranya doa perempuan buka baju, orang lelaki buka baju, orang perempuan buka baju. Kita jarang dengar doa tu. Kalau kita buka baju ni semua orang nak tengok. Orang, especially orang perempuan lah. Kalau manusia tak apa, kita boleh tutup pintu. Kalau jin dia nak tengok tubuh badan kita. Ada doa dia, ada kat dalam ni. Ini adalah soal jawab para sahabat Nabi SAW dengan Nabi. Banyak soal-soal jawab. Ada seronok. Buku ni pasal saya duk tengok ada buku anda bertanya Ustaz menjawab macam itulah. Saya duk bayang kalau bestnya kalau Nabi sendiri jawab dan berhasil lah buku ni. Yang ni di antara buku favourite saya. Allah tak tinggalkan kita. Kisah orang-orang yang banyak dosa, orang yang melakukan kesalahan kemudian dia bertaubat balik kepada Allah. Banyak kisah-kisah daripada zaman Bani Israel dulu. Banyak kisah-kisah menarik dan seronok. Buku ni antara buku yang saya seronok baca lah. Dia kisah sangat menarik. Dan ini juga buku kisah. Idea dia bila banyak orang suka buku-buku cerita. Ini saya petik-petik kisah-kisah yang Nabi SAW cerita sendiri. Banyak benda-benda kisah-kisah ajaib yang Nabi SAW cerita sendiri. Dan ini adalah himpunan mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Kita kena kenal Nabi kita, Nabi SAW. Dan kelebihan yang ada pada dia. Himpunan semua mukjizat yang ada pada para Nabi, semua ada kat Nabi kita Muhammad SAW. Batu bercakap, kijang mengadu kat Nabi, suruh lepas zat Nabi, susukan anak dia kat dalam hutan, saya dia terikat. Banyak kisah-kisah menarik kat dalam ni. Jadi, saya harap tuan-tuan dapatlah. Hari tu saya tuan-tuan bawa pergi satu masjid tuan-tuan. Kempen-kempen tolonglah, tolong merayu-merayu. Satu pun beli kesian tuan nak kongsi. Jadi saya harap kat sini tolong-tolonglah saya. Kalau tuan-tuan tak beli, pakai blacklist lepas ni tak main turis dah. Kata tuan-tuan ni, blacklist. InsyaAllah tuan-tuan harap tuan-tuan tolonglah support apa ni, pembantu-pembantu saya ni. Bukan untuk saya sebenarnya. Semuanya adalah untuk saya hadiah-hadiahkan kepada orang yang khidmat dengan saya insyaAllah. Kemudiannya juga bersama dengan kita Global Ihsan Relief, NGO yang sekarang ni sedang fokus untuk buat kempen korban di dalam dan di luar negara. Ada 34 buah negara semua yang mereka buat. Tapi khususnya sekarang ni kita fokus pada 7 buah negara. Antaranya India. India paling murah lah, RM195 sahaja. Malawi tuan-tuan boleh buat seekor kambing RM385. Tuan-tuan boleh buat juga dekat Gaza. Gaza bukan sembelih dekat Gaza. Dia buat sembelih di Australia.
Sembelih di Australia, kemudian tuan-tuan boleh kongsi bagi RM50 pun tak apa, nanti dia pun himpun-himpun, dia pun beli, dia pun ambil satu bahagian korban, tapi yang tu tak dapat pahala korban lah, dapat pahala sedekah. Dan daging itu akan dipack-pack, sejuk beku, dia letak dalam tin, dia akan hantar pergi dekat Gaza dalam bentuk sejuk beku. Sebab dia mudah untuk jaga, tak mudah rosak lah. Selain pada tu, kalau tuan-tuan nak cari korban yang murah, bolehlah masuk di India dengan harga RM195 sahaja. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat kat luar sana, ada flyers dia. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian. Terima kasih atas jemputan. Saya minta ampun, minta maaf, salah disalap. Kita jumpa lagi lain masa dan ketika. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.